Nasihat, umur 52 tahun daripada Batu Pahat. Saya merupakan seorang doktor yang bekerja di Batu Pahat dan experience dah lebih 26 tahun bekerja sebagai doktor. First time saya diintroduce dengan BE bila saya dengar pasal kawan-kawan saya yang dapat banyak benefit tentang dengan produk BE. Ada kawan yang dah operation lutut, jalan pakai tongkat dah berapa lama, dengan pakai Alora Pants dia dah boleh berlari sekarang ni. Kawan saya tak boleh naik kereta, tak boleh nak join reunion masa tu. Dia tak boleh join reunion sebab dia tak boleh duduk kereta lebih 1 jam. So after few months dia pakai ni, saya terkejut jumpa dia masa reunion. So saya tanya dia pakai ni. Jadi, masa tu tak tahu lagi pasal ni. And then bila kakak saya sendiri sakit lutut, tak boleh nak solat macam biasa, saya pun teringat pasal benda ni, saya cari. Dan sampai beli tu kakak saya kata, why not saya nak cuba. Walaupun alhamdulillah Tuhan belum uji saya dengan kesakit, dengan apa-apa sakit. Tapi bila saya pakai, saya sendiri dapat benefit. Kita kerja sebagai doktor ni, bila dah masuk 5 series ni tak sama macam masuk muda-muda dulu. Kita on call 2-3 hari. Dulu okey je, tak badan okey. Sekarang bila dah ni memang penat. Tak cukup tidur 2-3 jam dia tidur satu hari, memang dah next itu penat. Kadang-kadang terpaksa makan painkiller. Walaupun kerja doktor, saya ni balik masak lagi, and then jaga lepas pak mertua, bapak mertua semua tinggal dengan saya. Memang kerja tu memang sentiasa ada, sentiasa. Selagi tak tidur lah. Bila kita tidur kita rasa penatnya badan ni. Besok nak on call lagi. Lepas tu saya rasa dalam beg ni sentiasa ada standby. Sejak setahun saya guna Alora Pants dan guna produk BE ni, alhamdulillah saya kata saya tak pernah distract untuk diri saya sendiri apa-apa painkiller. Wow, Dah alhamdulillah. expired. Kalau you pergi rumah saya dah expired semua painkiller.